Hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara saya nak membonsaikan pokok edenium. Kalau boleh tengok kat sini, pokok edenium ni tanah dia dah keras dan batang dia dah tak cantik. Jadi kat sini saya akan hapuskan batang yang dah rosak ni dan kita akan mula pindah tanah. Step pertama, perlu keluarkan pokok yang lama daripada pasu asal dan keluarkan semua tanah daripada pokok yang lama. Step ni penting supaya kita dapat tengok akar yang kat bawah kan. Jadi nak bersihkan tanah ni nak mudah lagi, kita basuhkan dalam air lah, kita masukkan ke dalam air biar semua tanah tu keluar. Lepas tu kita akan potong akar-akar yang lama, akar-akar yang kecil, akar-akar yang kita rasa dah tak perlu. Dan akhir sekali kita akan masukkan ke dalam pasu yang baru. Saya gunakan tanah khas untuk pokok edenium. Pokok edenium perlukan tanah yang poros, jadi sangat sesuai lah tanah ni. Dan kedudukan pokok edenium tu kita tinggikan sikit supaya kita nampak bonsai dia. Itu adalah tujuan utama kenapa kita tukarkan tanah ni dengan tanah yang barulah. Lepas tu jangan lupa letakkan baja. Dalam masa 10 ke 14 hari korang akan mula nampak perbezaan dia.